Bayangkan anda ingat dah jadi jutawan kripto. Rupanya semua itu hanyalah scam. Itulah yang berlaku kepada seorang warga Johor baru-baru ini. Mangsa percaya dia dah berjaya jana lebih 97 juta keuntungan daripada satu projek kripto. Tapi bila cuba keluarkan duit, barulah sedar dia sebenarnya kehilangan 1.9 juta wang sebenar kepada sindiket. Modus operandi dia licik. Mangsa dihubungi melalui WhatsApp. Kemudian dipujuk muat turun aplikasi pelaburan palsu. Dalam aplikasi itu nampak macam pelaburan yang berkembang pesat, siap ada angka keuntungan besar. Hakikatnya semua itu hanyalah paparan palsu. Duit sebenar yang dimasukkan terus masuk ke akaun scammer. Kes macam ni jadi amaran keras untuk kita semua. Jangan mudah percaya bila ada platform pelaburan yang janji untung besar dan nampak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Semak dulu dengan Suruhanjaya Security dan jangan pernah muat turun aplikasi luar dari sumber rasmi. 1.9 juta hilang hanya dengan beberapa klik. Ingat, kalau nampak pelaburan kripto janji kaya cepat, besar kemungkinan itu perangkap.